Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang subtopik 5.2 dalam bab 5, iaitu pewarisan. Hari ini kita akan belajar tentang kacukan monohibrid menggunakan pokok kacang pi sebagai contoh. Lihat rajah ini. Kita akan melihat bagaimana sifat tinggi dan rendah diwarisi daripada induk kepada anak. Lihat rajah ini. Kita akan melihat bagaimana sifat tinggi dan kerdil diwarisi daripada induk kepada anak. Kedua-dua induk yang digunakan ialah pokok kacang pi tinggi dengan genotip heterozigot, TT. Huruf T besar ialah alel dominan untuk sifat tinggi, manakala huruf T kecil ialah alel resesif untuk sifat kerdil. Dalam proses X, induk menghasilkan gamet melalui pembahagian sel. Setiap induk akan menghasilkan dua jenis gamet, iaitu satu gamet membawa alel dominan T dan satu lagi gamet membawa alel resesif T. Seterusnya, dalam proses Y, berlaku persenyawaan rawak antara gamet jantan dan gamet betina. Apabila kita susun semua kombinasi ini dalam petak punit, kita akan dapati bahawa TT, satu kombinasi pokok tinggi, TT, dua kombinasi pokok tinggi, TT, satu kombinasi pokok kerdil. Jadi, nisbah genotip anak F2 ialah 1:2:1, iaitu TT nisbah TT nisbah TT. Maka, terdapat 3 anak tinggi dan 1 anak kerdil. Oleh itu, nisbah fenotip anak pokok kerdil kepada anak pokok tinggi dalam generasi F2 ialah 1:3. Kesimpulannya, walaupun kedua-dua induk adalah tinggi, tetapi masih terdapat kemungkinan 25% anaknya menjadi kerdil kerana wujudnya alel resesif T. Oleh itu, peratus untuk mendapatkan anak pokok tinggi dalam generasi F2 ialah 75%. Berdasarkan penerangan pada slide sebelumnya, mari kita jawab soalan berikut. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk membuat ulang kaji dan cuba soalan latihan berkaitan kacukan monohibrid.